Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kita lagi dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Dan seperti kebiasaannya, kita akan bawakan kepada anda tetamu undangan yang akan membicarakan, kita akan bercerita tentang pelbagai perkara ataupun inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh ICU JPM secara khususnya. Dan pada hari ini, kita bersama dengan seorang lagi tetamu undangan, seorang yang pakar dalam bidang beliau. Kita bersama dengan Puan Nadia Masur, Timbalan Pengarah Bahagian Kesejahteraan Rakyat ICU JPM. Apa khabar Puan Nadia? Alhamdulillah, terima kasih DJ. Terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita dalam podcast Sentuhan Rakyat pada kali ini. Walaupun kita tahu orang-orang di BSR ni selalunya busy-busy belaka. Macam itulah Macam kita. kerja kan. Baik. Jadi Puan Nadia, hari ini kita sebenarnya akan bercakap tentang satu tajuk. Tajuk rasanya Puan Nadia yang bagi tajuk ni. Tajuk dia memang orang panggil, bila saya tengok tajuk ni, saya pun memang terfikirlah macam nanti apa kupasan yang kita akan bawakan pada podcast kita pada kali ini. Jadi tajuknya, tajuk dia tu tajuknya tu bina daya, bukan sekadar biaya. Tajuk bukan main. Ini kalau guna ChatGPT kau, ini memang panjang lah dia punya perbincangan kita ni. Tapi jangan risau, kepada mereka yang menonton, hari ni podcast kita ni santai-santai. Okay. Kita nak pening-pening kepala, kita nak benda-benda yang terlampau complicated. Kita nak kata orang berborak-borak lah, bercerita tentang tajuk kita ni, bina daya bukan sekadar biaya. Jadi bila kita cakap tentang bina daya bukan sekadar biaya ni, mungkin dia berkait dengan sokongan kewangan dan sebagainya lah. Tapi mungkin dalam keadaan kos sara hidup kita yang semakin meningkat ni, mungkin bukan dirasai oleh mereka yang duduk di bandar, tapi di luar bandar pun turut merasai tempiasnya. Jadi pada pandangan Puan Nadia sendirilah, sejauh mana bantuan kewangan, kalau kita bercakap tentang aspek bantuan kewangan ni, masih kekal relevan dan diperlukan oleh rakyat? Okey. Terima kasih DJ. Memang soalan dia punya tajuk tu macam wow, tapi sebenarnya itulah realiti kita pada masa kini. Sekarang banyak bantuan yang diberikan kepada kerajaan dan kita tanpa sedar kita bergantung kepada bantuan-bantuan yang diberikan. Jadinya sebelum saya mulakan dengan lebih mendalam, izinkan saya berkongsi tentang kisah Cik Ani. Ada kisah. Ada kisah. Siapa Cik Ani? Okey. Cik Ani ni dia ibu tunggal, anak 2 orang. Okey, dia bekerja membersihkan rumah, mencuci rumah, dan kalau ada tempahan dia ambil upah masak. Kiranya dia ambil tempahan memasak lah. Okey. So jadinya dia mendapat bantuan juga, bantuan STR dan bantuan JKM. Jadinya dengan menggunakan bantuan tu dan juga pendapatan yang beliau perolehi tu, kiranya bolehlah bayar sewa untuk sekolah anak-anak kan, untuk survive hari-hari tu, alhamdulillah lah. Tapi bila hujung tahun wujud persoalan baru. Macam mana pula nak bayar duit sekolah anak? Tiba-tiba kalau anak sakit, macam mana pula nak uruskan anak? So jadinya benda tu akan berulang. Setiap tahun dia akan benda sama, akan tiba-tiba akhir tahun kita nak kena fikir, atau tiba-tiba tengah bulan anak sakit, tak ada upah masak. So perkara ni bila berulang-berulang, kita sebagai kerajaan, adakah kita nak membiarkan Cik Ani ni dia kekal berdepan dengan perkara yang sama, atau kita nak bantu agar Cik Ani dah tak payah fikir dah apa aku nak masak esok, ada tempahan ke tidak pada hari esok. Jadi di sinilah yang kita maksudkan, kita bukan hanya sekadar biaya, kita nak bina upaya. Sebab biaya ni adalah bila kita memberi bantuan untuk kelangsungan hidup. So bila bantuan tu untuk dia beli keperluan asas, dia nak buat persekolahan anak dia, ya, tapi biaya tu hanyalah sementara. Dia tidak boleh berterusan sebab sifat dia bukan berterusan. Itulah yang rohnya yang ingin kita bincangkan pada hari inilah DJ.
Okey. Baik. Jadi kira dalam kes Cik Ani ni lah. Maksudnya bukan rasanya kalau dekat luar sana pun bukan Cik Ani ni saja yang berdepan dengan masalah ini. Saya rasa mungkin hampir majoriti masyarakat kita dalam kelas-kelas tertentu pun menghadapi situasi yang sama lah. Ya, bila betul. bercakap tentang kewangan semasa ni. Jadi berbalik kepada soalan tadi, kira bantuan kewangan ni macam tadi, macam yang Puan Nadia katakan, kalau boleh kita nakkan orang macam Cik Ani ni, dia ialah pada satu-satu ketika dia tidak lagi ada memikirkan lagi tentang masalah kewangan. Tapi kalau kita melihat kepada realitinya, memang itulah yang berlaku dan nak tak nak kerajaan perlu juga memberi bantuan kepada mereka yang dalam mungkin golongan-golongan tertentu ini dalam memastikan kelangsungan hidup mereka berterusan. Betul. Sebab bantuan biaya ni sebenarnya dia adalah bagi membantu rakyat ketika mereka berdepan dengan risiko. So dia memang sangat relevan sebagai jaringan keselamatan. So bila rakyat tu, bila dia dah habis daya, dia dah habis usahalah untuk membantu diri dia sendiri, maka dia bergantung kepada biaya yang disediakan oleh mana-mana pihak. So di situ kita tidak kata ia tidak relevan sebab ia seumpama tabung oksigen. Kita dah tak cukup nafas ni, tercungap-cungap ni. So jadinya kita guna tabung oksigen tu untuk kita bernafas. Tapi kita tak naklah pegang tabung oksigen tu selama-lamanya. Kita ke sana sini tercungap-cungap ambil. Kita tak nak macam itu. Ya, betul. So jadinya dia relevan tapi bukanlah bersifat permanent. Dia hanyalah bersifat sementara sahaja. So itu yang kita nak fokus kepada bina upaya. Jadi kalau bercakap tentang tentang bina upaya ni, mungkin akan ada juga cabaran lah. Bila kita bergantung kepada bantuan kewangan ataupun biaya-biaya yang tertentu ini, mungkin ada banyak juga cabaran yang ada. Jadi mungkin apa pandangan Nadia tentang cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh mereka ini? Okey, kita tak nafikan bila kita bercerita tentang rakyat ni kena berusaha ni. Kita tak boleh nak menafikan usaha mereka. Saya bawa lagi kisah Abang Din pula. Abang Din pula. Okey, Abang Din ni dia kerja kilang. Okey, gaji dia RM1,800. Ada anak 3 orang. So dengan gaji RM1,800 ni nampak macam mampulah bernafas kan. Tapi tiba-tiba kita tengok sekarang ni subsidi dah makin kurang. Kita punya kos kehidupan dah makin naik. So jadinya bila macam tu Abang Din dah tak mampulah dengan RM1,800. So Abang Din ni dia decide dia nak buat pekerjaan gig. So jadinya daripada pagi sampai petang Abang Din akan kerja di kilang. Lepas tu bila malam dia akan kerja gig sampai pukul 12 malam. So jadinya dia kerja dua pekerjaan dia buat. Tapi dia tidak mempunyai simpanan kecemasan. Sebab pendapatan tu hanya mampu membolehkan beliau untuk kelangsungan hidup saja. Maksudnya macam kalau ibarat pepatah kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kita tak boleh nafikan dia berusaha sebab dia daripada pagi sampai malam ni dia bekerja. Malam kerja so ni. kita tak boleh kata rakyat malas. Tak, sebab dia berusaha. So jadinya ia bukan disebabkan malas atau kurang usaha. Kadang-kadang ia bergantung je pada struktur ekonomi kita pada masa kini. So jadinya ada faktor luaran yang mempengaruhi. So itu yang menyebabkan cabaran utama. Antaranya adalah ada 4 perkara lah yang saya nak sentuh kat sini. Yang pertama dari segi kita punya latihan atau kemahiran yang ada pada diri kita. Dia tidak, ada kalanya dia tidak memenuhi kehendak pasaran semasa. So bila macam itu kita dah tak dapatlah pekerjaan yang berkualiti tu. Yang kedua adalah dari segi kita punya gaji. Gaji kita macam Abang Din, dia dah kerja 2 ni. Tapi gaji dia tidak mencukupi disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. So jadinya latihan tak ada, gaji pun tak mencukupi. Yang ketiga adalah dari segi kekangan. Bila Abang Din nak kerja, takkan dia nak kerja 24 jam, dia ada keluarga. So jadinya kekangan, contohnya ini Abang Din lelaki. Kalau bayangkan Cik Ani tadi, Cik Ani nak hantar anak dia kat mana? Sebab anak dia masih bersekolah. So benda-benda macam itu adalah kekangan yang menghalang individu tu. Dan akhir sekali adalah bagaimana dia nak bergerak dia punya
mengatasi perkara-perkara tersebut. So itu antara cabaran. So kat sini cabaran adalah untuk bergerak ke arah bina daya tu adalah bagaimana kita nak membina motivasi tu. Sebab kadang-kadang bila mereka dah ada cabaran-cabaran ni, mereka dah hilang motivasi. Okay. Alright. Kita nak bersama kembali dengan Puan Nadia. Kita akan ulang sekali lagi cabaran. Nak cerita lagi tentang Cik Ani, Encik Din, Abang Din dan sebagainya. Kita kembali selepas ini. Kembali kita semula dalam podcast Sentuhan Rakyat, Cerita di Sebalik Tabir. Dan kepada mereka yang baru saja mungkin menonton podcast ini, anda belum lagi kata orang jauh ketinggalan lah, sebab kita baru memasuki segmen seterusnya. Jadi kita bersama dengan Puan Nadia Mastur pada hari ini. Kita membicarakan tentang satu topik yang kalau saya bacakan topiknya, bina daya bukan sekadar biaya. Nampak tajuknya complicated ya Puan Nadia, tetapi sebenarnya ia sangat berkait rapat dengan realiti kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Jadi mungkin sebelum kita berehat tadi, kita bercakap tentang cabaran. Tapi mungkin kepada yang baru saja menonton, kita nak recap semula tentang cabaran biaya itu sendiri. Silakan. Okey. Tadi seperti yang saya sentuh bahawa cabaran dalam biaya ni adalah bila mana pertamanya adalah latihan dan kemahiran yang tidak dimiliki yang berpadanan dengan kehendak industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaji yang diterima adalah tidak selari dengan peningkatan kos sara hidup. Yang ketiga pula adalah dari segi kekangan yang dihadapi. Contohnya sokongan keluarga. Bila dia macam Cik Ani tadi, dia nak tambah pendapatan dia nak keluar, siapa nak jaga anak dia? So itu kekangan yang dihadapi oleh rakyat terbabit. Dan akhir sekali adalah kekurangan akses. Bila mana dia tiada akses atau kurangnya akses dia terhadap pekerjaan yang berkualiti yang membolehkan dia dapat pendapatan yang mampan lah. So jadinya keempat-empat cabaran ini dia menyebabkan rakyat kadang-kala dia putus asa. So bila dia putus asa, dia akan mula rasa nak menerima sahaja bantuan biaya tu. So jadinya bila dia dah menjadi bergantung kepada bantuan biaya yang diberikan, maka itulah saatnya kerajaan akan mula terbeban. Sebab keuangan makin meningkat kan, kita sumber peruntukan untuk diberikan bagi bantuan biaya. Jadinya rakyat pun dah susah, kerajaan pun susah, dan benda ini tidak boleh berterusan. Sebab tadi macam saya kata, biaya ni kan tabung oksigen. So jadinya takkanlah kerajaan asyik nak beli tabung oksigen sampai bila kita nak kesana kemari dengan tabung oksigen. Kita perlu bernafas seperti biasa dengan tenang, tanpa ada sokongan mana-mana. So jadi kat situlah kepentingan kita membina upaya.
So jadi itulah yang ingin ditekankan dalam perbincangan kita pada hari ini. Wow, perbincangan yang sungguh ilmiah lah. Okey, cabaran tadi kalau dia boleh recap, latihan, gaji, sokongan keluarga dan juga akses. Yep. Itu merupakan cabaran utama lah bila kita bercakap tentang biaya itu sendiri. Okey. Tadi kita cakap pasal biaya, kita beralih pula kepada perkataan yang tajuk dia yang mula-mula yang kita sebut tadi, iaitu membina upaya ataupun membina daya itu sendiri. Jadi apa maksudnya kita, ialah mungkin dalam orang panggil layman term lah kan, kita nak supaya masyarakat lebih tahu ataupun memahami maksud bina upaya atau membina daya ni dalam konteks dasar kerajaan dan kesejahteraan rakyat. Itu pun cuma kita nak terjemahkan dalam mungkin bentuk yang lebih mudah tu, ataupun ada cerita-cerita macam tadi kan Cik Ani, Pak Din lepas ni cerita siapa pula yang keluar ni, mungkin tahu kita kekal 2 orang tu sajalah. Saya dah pening dah ni. Nak ingat nama, nak nulis kan. Sebab nama senang Cik Ani dengan Abang Din. Ya, Cik Ani dan Abang Din. Okey, tadi saya dah sentuhkan mengenai bagaimana biaya tu. Apa maksud biaya adalah bantuan yang diberikan bagi tujuan kelangsungan. Sekarang jika kita beralih daripada bantuan tu dia bersifat sementara, kita nak membina upaya yang bersifat berterusan. Yang membolehkan mereka ini mendapat pendapatan yang stabil dan pendapatan tu mampu untuk menyejahterakan keluarga atau isi rumah mereka. So bina upaya adalah suatu proses di mana kita nak meningkatkan atau mengenal pasti potensi rakyat bagi membolehkan mereka meningkatkan pendapatan mereka untuk mereka memperolehi pendapatan yang stabil dan berterusan. So di situlah beza antara biaya dan bina upaya. Okey, tadi bila kaitkan dengan daya pula. So, untuk daya ni dia ada 4 perkara utama. Oi, sekali lagi, ni macam ilmiah kan. So, jadi dia kena buat nota sikit lah. Okey, so untuk daya ni, saya bagi hint sikit lah. Saya kata daya kaus. Okey. Kaus, K-A-U-S. Bukan paus, bukan paus. Bukan paus, kaus. Okey. Untuk daya kaus yang pertama adalah kemahiran. Sama seperti cabaran tadi, untuk membina daya kita hendaklah menumpukan kepada pembinaan daya kemahiran. Yang kedua adalah untuk kita nak membina daya akses. Kita nak membolehkan agar akses kepada pendapatan yang stabil dan bermaruah. So jadinya kat situ yang kita nak. Yang ketiga adalah dari segi upah. Upah yang diterima itu adalah setanding dengan kemahiran, dengan dia punya usaha dia. Tadi macam Abang Din tu dia dah berusaha ni, tapi upah yang diterima masih lagi tidak standing. Maksudnya gaji dia lah. Ya, gaji. Upah ni kita panggil gaji lah. Okey. Dan akhir sekali S. S ini adalah sokongan. Tadi macam saya kata Cik Ani nak bekerja lagi tapi tak ada sokongan yang diberikan terhadap Cik Ani punya anak-anak untuk ditempatkan di mana. So 4 daya ni kita perlu tambah baik bagi membolehkan kita membina daya upaya yang kompeten kepada rakyat. Okey. Sangat menarik sebenarnya. Daya kaus kaus bukan paus. Kaus. Ini kalau kata kita ada buat pop quiz ke, nanti kita usulkanlah pada penganjur ni, boleh bagi hadiah kepada yang menonton. Daya kaus ni kemahiran, akses, upah dan sokongan. Jadi ini yang Puan Nadia rangkumkanlah dalam erti kata apa itu bina upaya berdasarkan konteks kerajaan dan juga kesejahteraan rakyat. Dan kalau saya boleh tambah sekali, bila kita dah ada 4 daya ni, kerajaan akan membantu rakyat menyediakan platform, dan bila rakyat berusaha, dia akan menambah menuju atau bergerak ke arah kesejahteraan. Kat situ yang kita kaitkan, bila daya ni kita boleh bina atau kita teguhkan daya ni, dia akan membina menuju ke arah kesejahteraan isi rumah, negara juga. Maksudnya bukan, ialah kalau kita cakap pasal bina daya tu, pembina upaya ni, dia tidaklah kata orang mungkin semudah yang kita lihat. Ataupun dia memerlukan banyak aspek-aspek lain lah, yang mana kita percaya
bukan saja sebagai seorang individu yang perlu ada membina daya ini, tetapi perlu ada sokongan daripada sekeliling lah. Betul. Contohnya komuniti, keluarga, sahabat-sahabat, sahabat handai dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap juga tentang daya ni kan, ataupun upaya ni, pada pandangan Puan Nadia lah, bagaimana rakyat ni kita boleh, ataupun individu seperti Cik Ani, Pak Din tadi, Abang Din tadi, boleh beralih daripada bergantung kepada biaya kepada membina upaya. Betul. Bagaimana mereka ni boleh mentransformkan diri mereka kepada biaya tadi nak kepada membina upaya itu sendiri. Okey, macam Cik Ani dengan Abang Din, senang kita pegang dua contoh ni sajalah. Untuk Cik Ani dengan Abang Din, yang pertama sekali adalah dari segi kemahiran. Okey, Cik Ani tadi saya ceritakan beliau ada kemahiran memasak. So jadinya kemahiran beliau boleh tingkatkan melalui pergi ke latihan atau pergi ke kelas-kelas masakan, di mana sekarang ni kan tengah semua ibu-ibu yang bekerja ni, dia perlukan makanan retot, makanan macam mangkuk tingkat. So jadinya itu adalah satu ruang yang masih lagi belum kurang diteroka. So jadinya Cik Ani dia boleh fokus kepada peningkatan kemahiran dari segi macam mana dia nak memenuhi ruang tersebut. Dan bagi Abang Din pula, untuk Abang Din, dia ada kemahiran sebab dia bekerja kilang. So dia mungkin ada kemahiran teknikal. So jadinya di sini kita kata Abang Din dia boleh pergi meningkatkan kemahiran teknikal dia. So daripada apa benda latihan yang dia patut ceburi lah. So jadinya patut dia ambil untuk meningkatkan kemahiran Abang Din dari segi teknikal tersebut. Itu yang pertama lah. So jadinya kita nak teruskan atau kita nak berehat sebentar? Saya rasa Puan Nadia dah haus ni kan. Macam tu tak apa, jangan amboi bukan main. Kita pula take over host kan. Sajalah ni. Okey. Tak apa, saya rasa banyak lagi kupasan yang Puan Nadia nak ceritakan. Selain daripada peningkatan kemahiran oleh Cik Ani dan juga Abang Din tadi. Jadi apa katalah, saya rasa memang Puan Nadia dah haus sebenarnya. Satu dia yang pula yang cakap. Kita berhenti kejap amboi. Okey, kita berehat dahulu. Kita minum dulu. Kita kembali semula selepas ini. Alright. Izinkan diriku meluahkan rasa. Maafkanlah aku andai kau terasa. Biar ku paparkan apa yang terjadi. Moga engkau tak ulangi. Sungguh tak kusangka kau berpaling tada setelah lamanya menjalinkan cinta. Dalam diam-diam kau sudah berpunya tanpa aku menyadari semuanya. Aku mendoakan agar kau bahagia bersama si dia, insan yang kau suka. Percintaan kita tak sampai kemana, setakat di bibir saja. Sayang, kau bina mahligai dari air mata yang jatuh berderai di wajah sepiku. Hancurnya hatiku bisa tak terkata, terhumban rasa diriku. Oh aduhai, ku masih ingati janji manis
romantis kau pintaku, supaya setia akhirnya kau yang berubah. Oh Tuhanku, tabahkan hatiku, temukanku dengan ketenangan jiwa ini. Dibelas rindu tetapi apa dayaku. Cuba pejam mata tapi tak terlena, karena aku masih teringat padamu. Begitu payahnya aku melupakan. Pernahkah engkau pikirkan, oh sayang? Kita dah selesai minum kopi, Puan Nadia. Jadi kita kembali semula dalam podcast Sentuhan Rakyat, cerita di sebalik tabir. Jadi pada hari ini kita masih lagi berbicara tentang bina upaya. Bina daya. Macam tadi, daya ke upaya tadi? Bolehlah Boleh daya dua-dua. upaya. Tajuk panjang. Bina daya, bukan sekadar biaya. Okey. Tadi sebelum kita berehat minum kopi tadi, Puan Nadia ada berbicara lah ataupun bercerita tentang peningkatan kemahiran dan ilmu untuk sebagai salah satu cara lah bagaimana untuk rakyat beralih daripada biaya kepada membina upaya ni. Selain daripada peningkatan kemahiran dan ilmu ni, ada benda-benda lain lagi ke? Okey. So tadi saya dah sentuh bagaimana Cik Ani dan juga Abang Din perlu meningkatkan kemahiran dan latihan bagi membolehkan mereka menjana lebih pendapatan. So yang kedua, sekarang ni Cik Ani dan Abang Din ni penerima bantuan. So jadinya bantuan ataupun kita kata biaya lah dalam konteks perbincangan kita ni. So jadinya gunakan biaya yang diterima itu sebagai satu batu loncatan. Gunakan, asingkan sedikit biaya yang diterima tu, jadikan modal untuk Cik Ani tu beli barang-barang nak masak. Ataupun Abang Din tu asingkan sedikit untuk modal untuk membayar yuran penyertaan ke ataupun latihan-latihan yang diperlukan. So jadinya kita kena gunakan apa yang diterima itu sebagai kita faham benda tu untuk kelangsungan hidup, tapi kita asingkan sedikit bagi membolehkan kita meningkatkan kompetensi diri itu. So jadinya yang kedua tadi adalah gunakan bantuan sebagai batu loncatan. Yang ketiga adalah kita nak berani mencipta satu ruang dan peluang dalam ekonomi baru. Berani maksudnya macam mana tu? Okey, sekarang ni ekonomi baru kita ni AI-nya lah dan pelbagai ekonomi digital. So jadinya Cik Ani tadi macam kita kan tadi bincang, Cik Ani boleh meneroka bagaimana industri retort tu ataupun makanan mangkuk tingkat tu boleh ditembusi. So kat sini Cik Ani kena berani ataupun rakyat kena meneroka. Kita tak perlu menjadi macam peniaga besar yang masuk ke industri berat. Tidak perlu. Kita meneroka bidang yang sebenarnya menjadi keperluan orang lain. Contohnya sekarang pernah dengar tak? Saya pun baru dengar. Apa dia? Wedding content creator. Wedding content creator. Itu satu jawatan baru dalam keadaan bergerak ni. Maksudnya ada satu pekerjaan baru untuk wedding content creator. Dan dia punya bayaran upah tu bukan sikit. Tinggi ya. Nak kahwin sekarang memang bukannya murah betul. Okey, so jadinya itu baru satu pekerjaan yang wujud disebabkan oleh peredaran teknologi. Sekarang bride assistant pun dah diwujudkan. So jadinya kat situ Abang Din kena pandai mencari ruang dan peluang ekonomi baru ni, bagaimana nak mencipta
menggunakan AI ataupun menggunakan teknologi digital ataupun kemahiran apa yang beliau ada dengan latihan yang tadi beliau dah terima. So Maksudnya dia kena kreatif lah kita tu. mencari peluang, mencipta peluang. Mencipta peluang, tapi dalam masa yang sama perlu juga ada kreativiti tu lah. Okey, yang keempat adalah kita kena memanfaatkan program-program kerajaan. Okey, di bawah Majlis Perlindungan Sosial Malaysia, MySPC, sebenarnya kita telah berjaya memetakan lebih 1,000 lebih program yang ditawarkan oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, badan-badan NGO, syarikat swasta dan juga masyarakat sivil. Mereka menawarkan pelbagai program dalam bidang bantuan sosial, insurans sosial dan juga intervensi pasaran buruh. So jadinya program-program ini rebutlah. Contoh macam program Fama, program Mardi, program Rizda, program Tekun. So untuk Cik Ani boleh buat pinjaman tekun, optimiskan program-program sedia ada yang ditawarkan oleh kerajaan ni. Dan seterusnya adalah yang kelima adalah dari segi sokongan komuniti. So kat sini macam saya kata tadi, kita perlukan sokongan komuniti tu amat penting lah. Di bawah Sejati Madani sendiri kan, bila komuniti itu bersatu, kita boleh mencipta peluang pekerjaan yang baru. Contohnya sekarang Cik Ani ni tadi dia dah buat makanan ritot. Ada beberapa lagi orang di komuniti yang sama membuat makanan ritot. Kita kumpulkan di bawah satu koperasi. Koperasi komuniti. So jadinya koperasi ni pula bertindak untuk memasarkan produk-produk tersebut. Jadi kat sini kita dah create satu ekosistem yang membantu komuniti terbabit. Dan mungkin ada satu lagi ekosistem untuk penjagaan anak-anak. Sebab Cik Ani dah busy. Busy ni betul. Dah Siapa busy jaga buat anak makanan ni? ritot, tak ada orang buat tu. So anak kita ni. create satu lagi komuniti yang membantu dari segi penjagaan anak-anak. Begitu juga dengan Abang Din. Abang Din boleh kita boleh bantu dari segi macam mana Abang Din ni kita nak bawa keluar daripada sekarang mungkin bermain di pasaran tempatan, bermain di pasaran yang lebih besar. Jadi itu yang penting. Dan akhir sekali yang paling utama iaitu perkara yang keenam adalah kita nak kena mengubah mentaliti kita. Kita nak ubah mentaliti daripada menunggu biaya kepada mencipta peluang. Kita dah tak nak dah tunggu bulan depan bila nak masuk duit JKM ni. Tunggu. Lepas tu bila nak tu tabung oksigen jangan lupa. Tak cukup nafas. Sesak. Lepas tu kita pun tunggu lagi bulan depan. So kita tak nak. Kita tak nak menunggu biaya tu, tapi kita nak mencipta peluang. So maksudnya sementara nak tunggu tu, mungkin dengan kita buat makanan ritot tu, kita dapat lebihan pendapatan. Dan mungkin daripada Abang Din tadi teknikal, dia berkata tiba-tiba dia belajar wiring, boleh ambil upah wiring, plumbing. So benda tu lah yang membantu kita mengubah daripada mindset kita, daripada menunggu biaya kepada mencipta peluang. So 6 perkara ni adalah perkara yang saya rasa insya-Allah mungkin kita tak boleh nafikan, ada yang boleh buat, ada juga yang tak boleh buat, tapi kita punya tekad di sini adalah kita nak membina rakyat kita untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk membina upaya tu. So jadinya itulah mengubah mentaliti semua supaya rakyat pun sejahtera, kerajaan pun lagi bertambah makmur. Gitu. Baguslah. Saya bila Puan Nadia cakap yang 6 perkara tu, saya macam terkesima. Sebetul sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah mentaliti lah. Mentaliti rakyat ni perlu berubah untuk kita nak, kata orang tadi, mengubah daripada biaya kepada upaya. Okey. Bila kita bercakap tentang bina upaya, usaha-usaha tadilah seperti mana yang Puan Nadia dah maklumkan, dah cerita tadi. Siapa sebenarnya yang memainkan peranan yang lebih besar? Kalau kita nak lihat semulalah daripada segi peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak ni. Adakah rakyat? Adakah kerajaan? Mana sebenarnya yang playing the big role ni sebenarnya? Okey. Sebelum saya kata siapa yang lagi besar tu, mari kita tengok peranan kerajaan dulu. Okey, kerajaan ni peranan dia menyediakan akses, menyediakan peluang, menyediakan latihan, menyediakan kemahiran, menyediakan platform. So kerajaan ini bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan kepada rakyat untuk membolehkan mereka meningkatkan kompetensi diri. So jadinya kat sini peranan kerajaan yang paling utama adalah membantu untuk peningkatan kompetensi rakyat. Okey, kita beralih kepada peranan rakyat pula.
rakyat ni adalah penggerak. Peranan dia adalah penggerak. Kalau kerajaan sediakan segalanya tapi tak ada orang yang nak menyertai, tak guna. Tak gunalah. Betul. So jadinya kita perlu, tiada siapa yang besar di sini. Sebenarnya peranan kedua-duanya perlu seimbang. Ada yang bergerak, ada yang menyediakan ruang dan peluang, dan ada yang menyertai. Mendapatkan peluang dan ruang tersebut. So jadinya kedua-duanya perlu bergerak seiring ke arah kesejahteraan rakyat. So kita tak boleh kata kerajaanlah sediakan ni, kerajaanlah sediakan tu. Kerajaan pula tak boleh kata rakyatlah malas, rakyatlah tak berusaha. Dia tidak begitu. Dia kena bersama-sama, sebab kita tak boleh, dia tak wujud satu tanpa yang satu. So kerajaan dan rakyat perlu bersama-sama untuk memastikan kita nak beralih daripada sekadar biaya kepada bina upaya. Ya. Kira kita kena fahamlah konsep ni, yang mana bila cakap tentang peranan ni, tak ada siapa yang lebih besar dan tak ada siapa yang tidak berperanan. Dalam erti kata, dalam konteks cerita kita pada hari ni, kedua-duanya, kerajaan maupun rakyat, perlu bergerak seiring, perlu sama-sama memainkan peranan masing-masing. Alright, kita dah cerita panjang lebar tentang bina daya bukan sekadar biaya. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kita telah sampai ke segmen terakhir kita. Jadi, bak kata orang kampung saya, Puan Nadia, apa dia takeaway messages daripada cerita Cik Ani, Abang Din dan juga keseluruhan perbualan kita pada hari ini? Silakan. Okay, terima kasih DJ. Alhamdulillah kan kita dah sampai ke akhirnya kisah Cik Ani dengan Abang Din ni. Sebenarnya seperti yang saya telah maklumkan dalam perbincangan kita sebelum ni, bahawa bantuan tu kita tak boleh menafikan kepentingan bantuan tu. Sebab bantuan tu sangatlah penting untuk mereka yang terkesan dengan keadaan semasa. Kita tak boleh nafikan, kita tak boleh bagi langsung bantuan. Tak boleh begitu. Sebab bantuan ni amat membantu mereka yang terkesan bila mana mereka berdepan dengan risiko untuk kelangsungan hidup mereka, untuk keperluan asas mereka. Namun macam saya kata sekali lagi, tabung oksigen, kena ingat tabung oksigen tu tak boleh sentiasa kita gunakan. So kita kena bergerak ke arah yang lebih stabil, yang boleh berterusan, yang lebih mampan bagi membolehkan isi rumah kita ni dia boleh lebih kompeten. Dan boleh kita tak payah risau macam Cik Ani nak kena fikir anak dia sekolah macam mana akhir tu. Sebab tu rakyat perlu berusaha untuk meningkatkan kompetensi mereka agar membolehkan mereka mendapatkan pendapatan yang stabil dan bermaruah. Bermaruah di sini maksud saya adalah bila mana kita mampu menjana pendapatan tu tanpa meminta-minta sebenarnya. So jadinya kita bukanlah kata meminta-minta itu tidak baik, tapi kalau boleh kita sebagai manusia pun kita kena mengurangkanlah keadaan tu. Kita nak berdiri di atas kaki sendiri supaya bila rakyat sejahtera, kerajaan makmur, kesejahteraan boleh ditingkatkan.
So benda tu dia berbalik. Dia satu ekosistem yang berterusan. Tiada siapa yang besar macam tadi peranan kerajaan mana yang besar, kerajaan ke rakyat, tiada. Peranan tu sama rata, semua orang kena menyambut, kerajaan kena ada peranan dia, rakyat kena ada peranan dia, Cik Ani ada peranan dia, Abang Din ada peranan dia. So kat sini semua orang memainkan peranan, insya-Allah kita boleh membina upaya daripada sekadar biaya. Itu sajalah saya rasa take away. Take away messages. Abang kata orang kampung saya. Ya, itu sajalah take away kita take away saya lah pada hari ini. Kata orang daripada mula sampai akhir kita telah banyak mendengar cerita tadi apa ni daya kaos. Satu benda yang barulah yang sebenarnya mungkin tak ramai orang yang ambil tahu sebelum ni, tapi daripada apa yang kita borakkan, ceritakan pada hari ini, sebenarnya banyak yang Puan Nadia telah kongsikan sehingga ke hujungnya. Jadi bagi pihak podcast Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir, kami ucapkan terima kasih kepada Puan Nadia Masrul, Timbalan Pengarah Bahagian Kesejahteraan Rakyat yang sudi bersama dengan kita sepanjang sesi podcast ataupun siri podcast kita pada kali ini, dan beliau telah banyak berbicara tentang bina daya bukan sekadar biaya, dan apa yang kita harapkan daripada sesi ini adalah semua yang mendengar dapat mempertingkatkan lagi usaha ataupun daya dalam meningkatkan kehidupan masing-masing, dan jangan hanya bergantung kepada biaya ataupun bantuan yang diberikan. Sama-sama kita menggembleng tenaga bagi memastikan kesejahteraan kehidupan kita di Malaysia ini, insya-Allah. Baiklah, kita sebenarnya telah sampai ke penghujung siri podcast kita pada kali ini, Sentuhan Rakyat Cerita di Sebalik Tabir. Jangan lupa untuk bersama-sama lagi dalam siri podcast yang akan datang, di mana kita akan teruskan membicarakan topik-topik menarik yang mana anda semua boleh sama-sama dengar dan hayati, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Sekian dahulu daripada saya dan juga mereka yang bertugas di studio pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.